satu kesalahan lah juga. Tapi di sini video ni korang boleh pergi sendiri untuk tengok. Just ini aku ingin briefly ceritakan macam mana dia gunakan video apa tu VFX tu apa semua tu, macam mana dia punya shot tu guys. Bukan mudah ni. Sebab semua ni dia perlu modelkan macam mana modelkan benda tu pecah dan sebagainya. Tengok ni. Sebenar. Contohnya dalam footage sebenar kita ada bus, cermin kereta, body kereta sebagai foreground. So Detail, saya recreate bos. balik dalam dunia 3D. Tetapi kalau kita pergi kepada wide angle, kita akan nampak memang berselerak. So kita tak perlukan secara detail sebab kita hanya nak ambil close up objek cermin yang pecah saja. So kita boleh tengok viewport punya animation dan bila kita pergi kepada render view, kita boleh tengok macam mana serpihan yang cermin pecah tu dapat reflection daripada objek yang kita dah create dalam dunia 3D. Okey, shot yang kedua kita akan pergi kepada shot pisau. Apa yang saya buat yang pertama adalah saya beli model 3D pisau yang paling hampir dengan prop yang kita shoot